Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam pendidikan Johor mendahului dan salam tiara excellent. Saya Kisha Zandra membawakan laporan khas TV PSS mengenai program Kem Dai Pena peringkat negeri Johor. Program ini menghimpunkan murid-murid dari seluruh negeri Johor bagi mengembangkan bakat dalam bidang penulisan dakwah sekaligus melahirkan generasi muda yang mampu menyampaikan mesej Islam secara kreatif, berhemah dan memberi manfaat kepada masyarakat. Antara objektif utama penganjuran Kem Dai Pena ialah: pertama, mencungkil dan mengembangkan bakat murid dalam bidang penulisan dakwah. Kedua, melatih peserta menghasilkan penulisan yang berunsurkan nilai-nilai Islam. Ketiga, meningkatkan kemahiran peserta dalam menghasilkan cerpen dan kandungan dakwah yang kreatif. Sepanjang kem ini, para peserta mengikuti pelbagai bengkel penulisan bersama tenaga pengajar yang berpengalaman. Peserta didedahkan kepada teknik menghasilkan karya dakwah yang menarik, penggunaan bahasa yang berkesan, kaedah menyampaikan mesej Islam secara kreatif serta aktiviti menghasilkan penulisan berdasarkan tema yang diberikan. Seterusnya, marilah kita saksikan sedutan sepanjang program Kem Dai Pena peringkat negeri Johor yang telah dirakamkan oleh kru TV PSS. Mari kita saksikan. Dakwat menjadi saksi, langkah disusun rapi, pena di tangan bukan sekadar janji. Zuriat Johor bangkit, menyulam nur di hati, membina jati diri, berdaya penuh bakti. Ayo pena muda, gerakan gelombang, Johor sedar bicara tapi bukti nyata, membawa sinar demi agama tercinta. Allahu Akbar, semangat membara, daya muda penyuluh bangsa. Cabaran takkan padam bara sanubari, uhuwah itu tali pemersatu diri. Kita melukis sejarah di persada bumi, daya sejati membawa rahmat ilahi. Ayo pena muda, gerakan gelombang, bukan sedar bicara tapi bukti nyata. Allahu Akbar, semangat membara, daya muda penyuluh bangsa. Terus marah, pena muda Johor. Ayo pena muda, gerakan gelombang, Johor sedar bicara tapi bukti nyata, membawa sinar demi agama tercinta. Allahu Akbar, semangat membara, daya muda penyuluh bangsa. Cabaran takkan padam bara sanubari, uhuwah itu tali pemersatu diri. Kita melukis sejarah di persada bumi, daya sejati membawa rahmat ilahi. Ayo pena muda, gerakan gelombang, bukan sedar bicara tapi bukti nyata. Allahu Akbar, semangat membara, daya muda penyuluh bangsa. Terus marah, pena muda Johor. Menurut pihak penganjur, pena merupakan medium yang sangat berkuasa dalam menyampaikan ilmu dan dakwah. Semoga Kem Dai Pena ini menjadi titik permulaan untuk melahirkan penulis muda yang mampu menghasilkan karya berkualiti dan memberi manfaat kepada masyarakat. Program
Kem Dai Pena Peringkat Negeri Johor telah membuka ruang kepada para peserta untuk mengasah bakat, memperkaya ilmu penulisan dan menyampaikan dakwah melalui karya yang berinspirasi. Diharapkan segala ilmu dan pengalaman yang diperoleh sepanjang kem ini akan menjadi pemakin kepada lahirnya lebih ramai penulis muda Islam yang kreatif, berwibawa dan mampu memberi impak positif kepada masyarakat. Bak kata hikmah, pena yang baik mampu mengubah pemikiran, manakala tulisan yang ikhlas mampu menyentuh hati. Tahniah dan syabas diucapkan kepada pihak penganjur, para fasilitator, guru pengiring serta semua peserta yang telah menjayakan program Kem Dai Pena Peringkat Negeri Johor. Saya Kisha Zandra bersama kru TV PSS mengucap terima kasih kerana terus bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.